Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Sabtu. Hari ini dengan Bali. Okey, hari ini pagi ni kami nak pergi piknik dengan geng Autai. Cadang kami nak pergi Kalumpang Resort. Training service. Pergi piknik dalam setengah hari je lah kot. So ni dah 7.30. Jom kita gerak. Hari ni pergi 3 couple aja, tak ramai. Sebab 3 couple lagi ada hal cuti panjang kan. So kami plan pergi piknik lah. Dah sampai tempat, kita parking bawah sikit, jauh sikit nak jalan. Dan pihak resort sediakan transport untuk angkat barang dengan orang. Macam pergi Thailand. Macam nak pergi Thailand. Itulah. Jalan kaki lah. Exercise. Cemat. Video. Cemat. Alah, cemat. Nasi. Hidup aja lah. Cuci bersih-bersih puncak alam. Kita nak pergi Thailand. Jam lebih ni. Bangun. Tu habiskan Nampak pagi bangun masak. Mesti habis. Pastikan sebab apa ni periuk tutup balik kosong. Pagi bangun kena masak. Lepas masak boleh tidur. Tidak bangun. Kau tak bangun. Subuh pun bangun. Dia dulu pagi bangun. Oh. Dah sampai dah. Kita sewa wakaf Bunga Raya 2 dengan Bunga Raya 3.
Aduh, tengoklah tu. Air dia. Allahu Akbar. Cantik tempatnya. Mesti best kalau bawa anak-anak cucu-cucu ni. Sangat cantik tempatnya, sangat menenangkan. Wah, tu dia. Hari ni aje lah yang ada. Yang lain sibuk. So, kita sarapan kejap lagi. Makan. Kita mangan dulu. Mangan. Oh, kau. Sarap. Sarap dulu. Nasi. Hai Nasi. Cemat. I miss you. Balik. Jangan I miss you lah. Nasi I miss you. Mari. Banyak kita pun nak mari. Come bebe. Come here bebe. Bebe come here. Kita makan. Banyak tu makanan. Itulah. Ya Allah. Ini satu hari lah. Ini untuk 10-8 orang, mana boleh ni habis. Bagi jiran yang makan. Cemat tepuk Main tepuk Mari Cemat dari pukul rambutan. Awak botol. Oh dekat tak apa saya tengok budak Arab. Dia wheelie-nya. Dia wheelie tu. Dia laju. Arab apa? Dia lari tau. Dulu sampai dia wheelie. Aku wajah budak ni. Ngajak aku. Dia naik. Budak-budak tu. Ambil upah tu. Sampai atas. Dia dah minta pau. Tambah lagi 10. Budak aku lempang je. Aku tak tahu lagi. Untuk dia lah, untuk dia lah. Aku lempang juga. Okey. Apa okey. Dia tolak. Wah, dia wheelie aku. Siapa aku nak baca ni saya. Laju tolak aku. Tak bisa baca. Pecah air sedap tu. Baca. Pecah air. Ada seorang lah. Masalahnya yang kecil yang di bulan tu Macam ikut dia kan. Ni kepala. sisa kat sini minta dia Kopi. Wah, betul. Kau nak bayar aku banyak. Kan dengan beli dengan duit tau. Masa tak tahu adik tu dan angka dah mahal. Tempat kan jadi kat RM8 Habis apa? Apa nanti buat lagi? Kau nak kan buat lagi? Cakap tu ada mata tu. Simbolik ke? Kopi. Ngopi. Ini dia balik dia. Karalah. Cai. Karalah. Ada lapangnya dia lah.
Tak ada gelongso. Betul. Sekali ya. Betul. 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 Okey, senang. Depan. 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 Memang dari salah. Okey. 100 markah. Tolak tadi 40. Ada 6. Saya heboh memang kalah. Ujian dia adalah kalau anda lulus ujian ini dapat 100 markah. Anda kata ada salah seorang daripada ahli sukan anda membuat kesalahan. Allahu Akbar. Hai, seronoknya tempat ni. Sangat cantik, sangat menyenangkan. Lokasi yang sangat sesuai untuk bawa anak-anak piknik, cucu-cucu piknik. Bawa keluarga piknik kat sini. Sangat best. Aku lupa nak bawa seluar baju mandi. Oh, aku rendam kaki je lah. Sejuk air dia. Allahu Akbar. Masa untuk mandi-manda. Apa lagi Abang Haji? Tadi rugi. Hai. Kecut. Sejuk. Hantar kat Kak Ani. Dingin. Gigit.
Abang Aziz kata air ujung sana tu daripada glacier. Glacier dekat Everest. Dia turun ikut ikut Pakistan, ikut India, sampai sini. Sampai Vietnam. Ujung sana sampai Vietnam. Lawan. Siapa penyori? Siapa penyori? Aku tak ada jam hari ni. Aku tak ada jam. Lolek. Polek. Jam polek. Ini bukan lolek, ini polek. Ini bukan 23 biji. Ini 1 biji saja. Polek. ATM bagi ya. ATM bagi. Ini ATM bagi. Ada logo meriam. Ada logo. Ini talak bohongnya. Meriamnya logo kah? Ada logo meliam bulu-lulu. Siapa kata Taman Sari hilang? Kita dah menemui Taman Sari. Dah timbul dekat Kalumpang. Lumpang dia timbul dekat Kalumpang. Siapa kata hilang? Taman Sari ada Dengan kat sini. sesuatu ada dia timbul. Mai balik. Betul? Kan? Ada sini kan tanya jawab. Pada mereka. Boleh nyanyi. Tu PM Aziz tu kena betul kerja tu. Gunung Jerai lepas ni Aziz. Gunung Jerai yang Kedah. Ulang kau dah rebut. Surat semua patah. Buat separasi. Ambulans tunggu. Alhamdulillah. On the way balik, kita singgah rasakan tekak dekat Cendol Pak Samad Kuala Kubu Baru. Antara tempat yang hotspot. Jom kita tengok apa ada menu sini. Cendol. Okey, alhamdulillah. Sekarang jam 4 petang. Aku dah selamat sampai rumah. Hari ini spend time piknik dengan geng-geng Otai. Dari pagi pukul 7.30 tadi keluar. Ini baru sampai rumah. Alhamdulillah, tempat cantik, menarik, tenang. Air dia sejuk. Memang selesa untuk bawa family dan kawan-kawan. Kalau nak gather-gather, nak buat family day pun okey tempat dia. Cantik, selesa. Boleh lah, aku recommend lah kalau nak pergi sana. Boleh sangat untuk spend time dengan family, dengan kawan-kawan. Okey, terima kasih yang dah tonton video aku sampai habis.
dan mohon like dan share video aku. Untuk yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan butang subscribe dan loceng tu untuk video-video aku seterusnya. So terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa dalam video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye.